Jangan guna satu resume untuk semua job application. Awak apply beribu-ribu, lepas tu tak dapat panggilan. Awak sendiri yang salah. Sebab apa? Awak pun malas nak tukar resume awak ikut job description tu. 3 common mistake yang ramai orang buat dalam resume. Nombor 3 ni paling ramai orang tak tahu. Yang pertama adalah resume pakai Canva. Canva ni dosa besar nombor 1, especially untuk position-position yang bukan kreatif. Kalau kita contoh industri oil and gas, industri IT ataupun apa-apa yang technical, yang professional, jangan pakai Canva. Sebab apa? Canva tu membuatkan resume anda pertama tak boleh dibaca oleh robot ATS. Especially kalau awak nak apply company multinational diorang tak ada masa tau dah tengok resume awak beratus-ratus beribu-ribu ni. Diorang pakai robot robot apa nama dia? ATS. ATS ni adalah satu sistem yang check keyword dalam resume awak dan dia bagi markah. So kalau markah awak tinggi, dia boleh baca resume awak, maka markah awak tinggi lah. Tapi kalau Canva ni dia tak boleh baca. Bila tak boleh baca, awak dah tenggelam ke bawah walaupun awak punya skill dan experience awak tu sangat gempak. Pakailah format yang biasa, Microsoft Word saja. It's okay. Kalau cari template lagi, follow lagi social media kita banyak lagi share template. Nombor 2 adalah tak ada title ataupun headline dalam resume. Dalam study banyak keluar yang mana mengatakan recruiter, hiring manager hanya baca resume awak dalam masa 6 ke 10 saat sahaja. Dan untuk dapat perhatian dalam masa 6 ke 10 saat ni, awak kena ada benda yang menarik kepada hiring manager dan recruiter. Contoh ialah awak punya experience, awak punya sijil, awak punya skill. Contoh tips yang saya share dalam video sebelum ni, awak bayangkan awak pergi social media, Facebook, Twitter, bila scroll awak akan berhenti. Sebab apa? Bila awak nampak title tu menarik, betul? Yang title tu pasal awak punya interest ataupun awak punya minat. Jadi awak pun stop, awak akan baca detail. So sama juga macam resume. Contoh saya bagi simple, awak apply project engineer, tulis aspiring project engineer with 5 year experience with plus bla bla bla, ada skill extra, Power BI atau Primavera, whatever. So headline tu kena ada dalam resume awak supaya bila dia baca dalam 1 ke 2 saat dah nampak dah, okay, awak ni memang apply sesuai dengan position yang awak nak apply. Yang ketiga adalah job description. Ramai orang tak buat benda ni. Sebab apa? Banyakkan orang buat resume, dia tengok diri dulu. Aku ada pengalaman intern, aku ada kerja KFC, aku ada kerja buat course mechanical, lepas tu aku tulis resume. Tapi itu salah. Sebab apa? Apa yang patut awak fikir adalah, okay, aku nak apply kerja mechanical. So kita kena tune resume kita kepada job description tu. Jangan dah kita duduk tengok diri kita, tengok apa position yang kita nak apply. So bila kita buat macam ni, barulah kita boleh ada increase our chance supaya resume tu nampak lebih relevan dengan job yang kita nak apply. Saya bagi bonus satu lagi, ialah jangan guna satu resume untuk semua job application. Kalau apply project engineer, project je sampai habis. Kalau awak nak buat professional lain, contohnya piping engineer, kena tukar resume awak. Jangan buat pakai resume project engineer tadi kepada position piping engineer. Kalau awak campur rojak, jangan komplain lah. Awak apply beribu-ribu, lepas tu tak dapat panggilan. Awak sendiri yang salah. Sebab apa? Awak pun malas nak tukar resume awak ikut job description tu. Awak kena terima fakta yang awak kena tune resume awak kepada job description masing-masing. So untuk lebih tahu macam mana nak buat resume ikut job description, follow video saya part 2. I'll see you there. Free audio post production by alphonic.com.